Assalamualaikum Encik Zamri. Ya, Waalaikumsalam. Hari ini saya akan bertanyakan beberapa soalan mengenai Ya, pengurusan dan mengenai pengurusan yang berkaitan dengan ya, Encik. ya, boleh. Okey, Ya, sebagai pengawal keselamatan. ya, Jadi soalan yang pertama, ya. boleh Encik ceritakan tentang tugasan harian Encik di sekolah ni sebagai pengawal keselamatan? Tugasan harian kami sebagai pengurus keselamatan, terutamanya kami akan bertugas dalam sehari dalam tempoh 12 jam daripada 7 pagi hingga ke 7 malam. Tugas utama yang kami kena buat, kami kena jaga terutamanya keselamatan kanak-kanak sekolah. Kedua, tugasan semasa budak masuk ataupun keluar, terutamanya masa keluar daripada kawasan sekolah, kita akan buat contoh, kita akan buat kawalan lalu lintas untuk memastikan kanak-kanak sekolah melintas dengan selamat. Yang kedua, Untuk soalan yang kedua, ya. bagaimana hubungan pihak Encik sebagai pengawal keselamatan dengan pihak pentadbir sekolah? Hubungan kami pengawal keselamatan dengan pihak pentadbir sekolah setakat ini alhamdulillah. Kami sebagai pengawal keselamatan akan sentiasa berhubung walau dalam keadaan pun dengan pihak pentadbir sekolah. Faham. Maksudnya apa-apa masalah dekat sekolah ni memang terus akan Kita akan hubung dengan pihak pentadbir sekolah untuk tindakan selanjutnya lah. Faham. Untuk yang seterusnya pula, Ya. Pernahkah Encik sebagai pengawal keselamatan dijemput dalam sebarang mesyuarat yang dianjurkan di Memang sekolah pernah. ni? Kami sentiasa akan dijemput terutamanya semasa mesyuarat PIBG untuk memastikan setiap ada soalan daripada ibu bapa berkenaan dengan keselamatan, kami akan kena jawab dah dengan soalan itu. Maksudnya ibu bapa ajukan soalan dan pihak Encik sebagai pengawal kami keselamatan keselamatan akan jawab soalan. jawab soalan. Baik, itu sahaja soalan saya. Terima kasih. Ya, sama.